Hanya sekali pandang pada tali coli Ellie yang tergelincir, dan Mike tidak dapat mengawal naluri separuh orsinya. Dia membuat alasan untuk pergi ke tandas. Apabila dia kembali, dia mendapati pelayan itu sedang bercumbu dengan Ellie, tangannya meraba-rabanya. Mike sangat marah. Semasa pelayan itu sedang berehat di luar, menggunakan penghalau nyamuk, dia membuat langkah. Selepas membawa Ellie pulang, pelayan itu mencium pipinya. Dia begitu teruja sehingga dia bertukar menjadi motor elektrik kecil. Keesokan harinya, dia bangun dan mendapati dirinya berada di hutan belantara, tidak ingat apa-apa. Kemudian seorang petani datang ke balai polis untuk melaporkan bahawa anak lembunya telah diserang oleh spesies misteri, dengan darah dan pembunuhan beramai-ramai di mana-mana. Ini membuatkan Mike sangat gemetar. Kemudian ketua itu memanggilnya untuk bercakap. Melihat krayon di atas meja ketua, Mike tidak dapat mengawal dirinya lagi. Dia kemudian menyerahkan kepada Mike lakaran raksasa yang dilihat oleh penternak itu menyembelih lembu itu. "Bukankah itu saya?" fikir ketua itu. Ketua itu mula menyoal Mike, tetapi Mike tidak mahu mendengar, hanya menjilat sisa-sisa dari badannya. Ketua itu tergamam dan segera menggantung Mike daripada jawatannya, menghantarnya pulang untuk berehat. Pada hari pertamanya bercuti, Mike membuat sarang di rumah. Ali, yang datang berjumpa dengannya, tergamam. Hebatnya, Mike memberitahu Ali perkara sebenar. Anehnya, bukan sahaja dia tidak takut, tetapi dia juga mahu tinggal dan membantu. Mike enggan pergi, jadi Ali tidak mempunyai pilihan selain membiarkannya. Mereka mengikat diri mereka. Keesokan harinya, mereka berdua bangun berpelukan. Tiba-tiba, mereka terdengar bunyi seseorang memecahkan pintu. Rupa-rupanya seseorang telah diserang pada malam sebelumnya. Semua orang menganggap itu Mike. Tidak tahu apa-apa lagi. Dia hanya boleh berlari. Mike berlari mendaki gunung. Orang ramai di bawah bersedia untuk naik dan membunuh mereka semua. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan seorang doktor yang bersembunyi di sebatang pokok. Mereka kemudian mengetahui bahawa terdapat seorang lagi orsi yang sangat ganas. Satu-satunya yang boleh membunuhnya sekarang ialah Mike, yang juga seorang orsi. Semasa mereka berbual, kapten itu mengejarnya. Menepasi tebing, Mike dengan mudah melompat ke atasnya. Kapten cuba menirunya tetapi terjatuh. Nasib baik, ada dahan-dahan. Mike yang baik hati kembali dan menyelamatkan kapten. Kapten Cheryl membalas dendam, mengangkat pistolnya untuk menyerang hendap. Ketika itu, seekor orsi lain muncul, menyerang kapten. Ia tidak lain dan tidak bukan ialah Ellie kesayangan Mike, yang diciptakan oleh lelaki tua itu. Orsi yang lain menjelaskan bahawa seorang pemburu haram telah datang ke gunung semalam, dan dia telah menayutikannya untuk melindungi haiwan-haiwan itu, tanpa mencederakan sesiapa. Memandangkan mereka semua dari jenis yang sama, mereka memutuskan untuk berpelukan. Orang-orang yang telah mengepung mereka di sekolah itu tiba. Keadaannya sangat mengerikan. Abang hitam Mike dengan berani melangkah ke hadapan.